Assalamualaikum. Selamat pagi korang semua. Hari yang keempat. Ni yang semalam tunjuk salai malam sambung. Okey, ni episod yang lain kot. Aku asingkan tu kat atas. Nampak air. Ni dia bercampur ikan kelas sekali dengan ikan kelas kejar. Kat atas ni kan dah selok sikit. So, untuk hari ni, sebelum kita lah memulakan perjalanan kita, jom kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi azmil qadri ma fi wa na'udzubika min syarri azmil syarri ma fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon padamu kebaikan pujian ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung daripada-Mu keburukan pujian ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkau yang maha berkuasa bentukannya. Amin. Tu Zahar dekat bawah sana. Dekat sebelah bawah. Ni campsite ala kadar je. Tapi hari ni aku casting seorang-seorang diri dekat belah Mahala ke hulu lah kan. Tapi Along dengan Kero dia akan follow daripada jauh dengan boat. Jadi dia orang ada tapi dia orang ada kat belakang. Macam tu lah. Tak boleh seorang-seorang, tak boleh. Memang boatman kat sini Along pun memang tak bagi. Jadi Along cakap memang dia dengan Kero akan follow aku. Tapi senyap-senyap lah. Senyap macam tu. Tapi dia orang naik boat lah. Lucu tu tak lucu kan? Pancok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh dia ambil. Kejar rasa. Kejar. Kasar kejar. Alhamdulillah. Slow dia ambil tu. Sorry, off record. Kasar kejar tu. Dia berangin. Aduh. Kejap. Kasar. Guna spoon apa ni Zari buat. Mantap. Ya Allah, dia punya gelepor. Janganlah gelepor, kau sakit pun nanti. Besar ni guys. Mantap, lagi kita ready balik. Bye-bye. Bye. Sini bukan apa geng. Dia nak meriah konten. Nak meriah konten elok pakai nice spinner dengan spoon vertical. Aku ada cuba pakai jewang tapi tak sepadu pakai spoon lah. Dah perut tapi tak sampai ke tempat yang nak tuju tu, tak sampai. Sambil-sambil boleh. Ini orang. Oh, tu. Pucuk. Alhamdulillah.
Kejar ke sebarang. Kasar kot. Kejar. Kasar. Kasar. Besarnya. Oh. Cari keluar tapi dia ambil. Oh, mana lagi? Aku tengok besar ni. Panjang. Mantap. Kita balik. Bye. Tuh. Mantap, alhamdulillah. Wah, lucu dulu. Nak cepat lagi. Sorry. Kejar lagi tapi biasa-biasa je. Tak besar mana. Bukan ni target aku. Aku target kaki keluar. Pakai spoon untuk meriahkan konten. Kita lepas balik. Ni saya. Bye. Tak, alhamdulillah. Keluar. Banyaknya. Ya Allah, takut. Banyaknya keluar.
Alhamdulillah. Oh, 2 kilo ada ni geng. Gila. Kasar. Ya Allah, Alhamdulillah. Syukur. Terus oh rekod, Alhamdulillah. Kejap. Bengkok tu. Dan ke belakang. Sekejap aku basuh ni kejap. Basuh, okey. Ya Allah. Kasarnya keluar. Alhamdulillah. Lepas naik. Ni trofi. Kasar ni guys. Gemuk ni. 2 kilo ada ni. Sekejap aku basuh sekejap. Ni menggunakan inline spinner. Bisa dia buat. Sekejap aku basuh ikan sekejap. Lama aku takut ikan ni mati. Lama sangat takut dia mati. Kasar gini. Ya Allah, bisa tergiba aku Kau tengok bersama ni. Bersama ni. Kasar. Ya Allah, kasar ni. Inilah sahih idaman yang aku cari selama ni. Ini kasar. Memang kasar. Kita bawa lagi. Sama ni. Alhamdulillah, syukur. Tinggalkan keluar. Tinggal tak boleh. Berat. And then gila kan. Panjang dekat tadi. Saking duduk tak nampak. Mantap. Alhamdulillah. Syukur. Start. Kejar. Kejar. Kita pergi darat. Balik bye. Tak, Alhamdulillah.
Right. Alhamdulillah. Oh, kejar. Terus balik bye. Rufat. Alhamdulillah. Kejar ni. Kayu macam ni. Size, dah. Alhamdulillah. Apa ni? Oh, sikang melayan truk nak terbelakang tu. Balik, bye. Kejar. Start. Ini keluar tak ni? Saya boleh tahan. Tapi kena balik jauh. Jauh. Boleh tahan. Oh, ada juga. Teris. Go fat. Alhamdulillah. Tu kat atas gelap tu. Takut aku. Lapis tu. Gelap tu. Lama tak pakai spek ni. Jadinya sekarang ni aku nak siap pelampung, nak tiup pelampung. Ada ni. Aku sekarang ni nak mudik ke Hilir, turun dekat Along. Along dekat belakang tu je. Ni memang aku seorang. Aduh. Air memang cantik tapi maaf lah aku tak dapat nak teruskan. Ni pun baru pukul 2.25. Aish, macam mana? Dah berapa hari ni kan? Ni hari keempat lah aku randuk. Patah balik ke campsite. Jadi memang orang cakap penat tu memang Allahu Akbar. Tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata. Aku tapau seko je hari ni sebabnya aku main jauh sangat. Ikan tengah sekejar tu semua aku lepaskan balik. Korang jangan kecam aku tau. Banyak dah rezeki. Lagi satu trip jauh. Ni pun ikan tu pun ais Along tak bawa, Along salai. Jadinya hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat ada tapau, semua ada tapau. Cuma yang saya tengah kejar tu yang mana yang tadi untuk hari ni aku lepaskan balik. So, aku nak siap-siapkan pelampung, kita beranyut. Tongkat sakti dah ada ni. Ni tongkat sakti. Ni pelampung aku beli dalam Shopee. Boleh ada daripada tak ada.
Kita cuba tiup. Sampah ni aku buang balik dalam beg. Aku tak makan lagi sebenarnya ni, tapi tak apalah. Kita cuba je. Boleh buat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dia tengok aku dah lunyai habis lah. Banyak. Aku nak kemas barang sekejap. Tapi aku kena makan dulu. Tenaga. Bismillah. Nampak makan semua. Tu, putih lah. Tadi ada daun pokok ni. Ni sejuk ni. Angin sejuk lagi. Bunyi guruh tadi. Jom. Bismillah. Semoga Allah memudahkan segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Aku dah simpan dah kau apa. Jangan terlalu banyak. Sebab ada rot ni jadi susah ni. Kepit. Boleh. Ni gambaran banyak. Boleh lah. Saiz ni tak apa nak tu, tapi boleh lah. Orang cakap boleh lah. Kepit aku. Noh angin. Nampak senang je. Nampak senang je. Tapi ya Allah. Allah Rabbi, perjalanan nak casting Kelah ni bukan semudah ABC lah. Bukan semudah ABC. Pagi dah angin sejuk ni. Gelapnya lah ya Allah. Patah balik tak boleh. Keselamatan nombor 1. Dekat belakang pun sama. Sudahlah hujan. Ingat aku jangan hujan lebat ingat. Memudahkanlah urusanku untuk sampai ke campsite. Pusing balik. Laju. Sikit lagi nak sampai kat ikan Kelah tu. Teruk sangat gayanya ni. Aku cuti tak tahu lagi bila. Jadual kerja, seminggu cuti. Tapi tak boleh balik Malaysia disebabkan kekangan masa. Kalau balik Malaysia apa, cuma ada masa dalam berapa hari 5 hari macam tu je. Jadinya nak balik Malaysia tu, aduh aku kena kepul cuti. Untuk genapkan seminggu cuti tu aku kena kerja dalam apa 3 bulan ke 4 bulan. Ke 4 bulan lebih macam tu. Hujan semakin lebat. Aduh, hujan semakin lebat. Ya Allah. Tu tempat aku tambak Kelah. Tapi kalau kau, aku tahu kau pasang ke tak. Tu, nanti aku zoom. Aku buat macam ni, nanti aku zoom. Tu. Aduh, itu Kelah. Nampak. Tu aku tak pasti buah apa tu. Kuning-kuning tu aku tak pasti buah apa, tapi buah ni. Buah tengok. Beratus. Bukan beribu dah, beremut. Ikan Kelah sahaja. Dia makan buah tu kan. Nanti kalau sempat aku zoom daripada sana sampai ke depan. Tak lagi tu. Ada situ dia nampak. Tu. Kelah tu. Tempat aku strike tadi. Aduh tu. Aduh. Tapi kalau aku pujuk macam mana pun dia memang dah tak nak tau. Kita tengok ikan. Segar lagi ikan Kelah kita. Wah. Besar ni. Sampai dekat campsite. Seronoknya beranyak.
Tengoklah tadi yang tu panjang. Yang ni besar, tebal. Dekat 2 kilo ni. 2 kilo. 2 kilo ya ni. Dah, bawa betul. Ya lo. Dekat 2 kilo lo. Dekat 2 kilo. Dekat 2 kilo. Besar. Oh. Ni dia pun Gemuk. bukannya dia panjang je tu. Hidup lagi lah. Hidup ni. Sampai aku dekat campsite. Tak ada beranyut tadi. Ikan tu ada tadi. Aku rasa cukup setakat ni vlog aku untuk hari yang keempat di Sungai Sepier. And kalau korang suka channel aku, jangan lupa untuk belanja, like, subscribe, share dan komen. Lepas tu kepada korang yang berminat untuk datang ke trip Sungai Sepier ni, aku akan tulis detail, nombor phone, nama, Along pada description. Korang tekan je ke tajuk tu, nanti boleh contact kalau korang berminat. Ni dia orang semua nak kemas-kemas ni sebabnya esok nak balik, tapi perjalanan jauh. Jadi Along ajak turun dulu sikit. Esok tak tahu pukul berapa sampai. Balik-balik nanti aku ada hal sikit nak pergi ke Kampar belah Perak. Itu jadi memang kejar masa lah. Nak balik Kuantan dulu, nak balik Pahang dulu. Lepas tu baru balik, baru pergi ke Perak. Okay, korang semua, aku harap korang semua terhibur. Assalamualaikum, jumpa lagi di lain waktu, insyaAllah. Bye bye.